Okey. Fungsi ni ada dua. Satu, dia adalah hubungan 1 kepada 1. Yang kedua, dia banyak kepada 1. Okey, 1 kepada banyak tak boleh. Contohnya macam yang jawapan yang C ni. Ni satu nombor. Tapi dia boleh pergi dua image. Maka dia bukanlah fungsi. Jawapan dia adalah C, nombor 1. Kertas negeri mana ni? Kertas Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang. Okey, habis soalan nombor 1. Ada siapa nak tanya soalan nombor 1 ni? Okey, terima kasih pada yang masuk live. Yang mana ada tu boleh bantu tap-tap screen. Yang belum follow tu boleh follow. Nanti saya akan follow back insyaAllah. So, boleh ulang balik insyaAllah. Okey, saya ulang balik Semua hubungan yang berikut merupakan suatu fungsi. Kecuali, okey, fungsi ni ada dua kriteria. Satu, dia adalah fungsi 1 kepada 1. Maknanya kalau objek dia kosong, dia akan dapat satu objek, image. Ataupun dia banyak kepada 1. Banyak kepada 1 contohnya macam A ni. Dia 6, dia pergi 3. 9 pun dia pergi 3. Tapi dia bukan macam C. C ni adalah hubungan kepada 1 kepada banyak. 1 kepada banyak tak boleh. 1 kepada banyak bukan fungsi. Dia adalah hubungan 1 kepada banyak. Maka dia bukan fungsi. Itu jawapan dia adalah C. Jawapan dia adalah C. Okey. Tu jawapan dia. Okey, untuk nombor 2. Okey, nombor 2 ni soalan algebra. Okey, algebra. Okey, mula-mula kita mesti terbalikkan dulu. 16 tolak 9H kuasa 2. Yang ini bahagi M. Darabkan dengan ni terbalik. M kuasa 3 bahagi 4 tolak 3H. So, kalau tengok dekat sini, dia punya M kuasa 3 tu duduk atas. So, bila kita potong, dia akan dapat ni kuasa 2 lah. So, jawapan A, jawapan B, buang. Okey, so yang ini nama dia adalah perfect square. Ataupun perfect square, pemfaktoran kuasa 2 sempurna. 4 kuasa 2 tolak 3H kuasa 2. Yang ini darab dengan M kuasa 2 bahagi dengan 4 tolak 3H. Okey. Jadi yang ni dia boleh jadi 4 tolak 3H. 4 tambah 3H. Sama dengan darab dengan M kuasa 2 bagi 4 tolak 3H. So yang ini dengan yang sebelah kiri ni sama. So jawapan dia yang tinggal adalah D, dadu. So inilah jawapan dia, D, dadu. Okey, first kali terbalikkan dulu tu. Kalau kita dah terbalikkan tu, kita akan hanya ada dua pilihan, iaitu C ataupun D. So pilih salah satu. Kalau tengok bawah tu 4 tolak 3H kan, tak mungkin dia potong 4 tolak 3H. Tak mungkin dia tak potong 4 tolak 3H tu. Maknanya jawapan C tu out. So jawapan dia adalah D, dadu. Okey, bundarkan hasil tolak 0.0368 kepada dan 1.21 darab 10 kepada 2 angka bererti. So 0479. Okey, 0.0368 tolak dengan 12.1 darab 10 kuasa negatif 3. So dapat jawapan dia 0.0247. So yang ni bawa ke belakang 2.47 darab 10 kuasa negatif 2. Yang ini dia kata betul kepada 2 angka bererti. Ni tengok ni depan ni. Okey, yang ni tengok angka dia bererti dia. Okey, sini 2.5 darab 10 kuasa negatif 2. So jawapan dia adalah P, bola. Bang, 12.1. Okey, Rajah 11 menunjukkan sebuah pepejal di atas permukaan mengufuk. Garis VW berada 7 cm. Okey. Okey, ni kita tengok macam ni. Okey.
Antara berikut yang manakah menunjukkan ortogon pepejal itu pada sata mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat daripada X. Okey, sekarang kita tengok PQ dengan SU tu dia adalah sama tinggi ataupun tidak. Jawapan dia PQ dengan SU tu tak sama tinggi. Kalau daripada X ni kita akan nampak garis kotak ni, ini semua kotak betul. Okey, lepas tu ada garis putus-putus dua. Garis putus-putus dua maknanya dua-dua garis awak nampak, tapi sebenarnya PQ awak nampak. Okey, PQ tu awak nampak. Jadi PQ tu awak nampak. Jadi jawapan A ni memang salah. Okey, soalan yang B ni sebabkan ada satu garis belakang. Yang ni salah sebab ada garis belakang. Yang ni mesti putus-putus. So ada dua, satu C ataupun D. Okey, boleh komen apa jawapan dia, C ataupun D. Siapa yang kata D? Okey, ada lagi dapat D. Okey, ni jawab C. Okey, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Okey. Okey, jawapan dia adalah C, cangkul. Sebab bila kita pandang daripada sini, kita akan nampak yang 4 cm ni, yang belakang ni 5 cm. 5 cm. Okey, yang belakang tu adalah 5 cm. Okey, tanya apa dia yang betul ni? Simplify. Simplify 9 darab 3 27. Okey, yang ni ada Q kuasa 2 ni boleh potong ni. Ni tinggal 4. So P kuasa 2 ni P kuasa 4. Yang ini bawah ni adalah, yang ni 27, yang ni pun 27. Q dia ni ada kuasa 4 lagi. So yang ni dengan ni bawah, dengan atas potong sebab sama. So jawapan dia C, cangkul. Macam mana nak join tally? Nanti rajah 2 menunjukkan garis lurus TR dan RS pada sata kartes. Diberi TR sama dengan setengah RS. TR sama dengan setengah RS. Awak tahu hukum teorem Pythagoras, sini 6, sini 8. Siapa tahu kat situ RS tu berapa? Siapa tahu RS tu berapa? Kalau 6, 8, RS tu berapa biasanya? Berapa RS tu? RS tu berapa? Ada siapa tahu tak? Kalau S tu 6, okey, Cun jawab 10. Okey, jawapan dia sini 10. Okey, bila sini 10, dia kata TR ni setengah, jadi 5. Okey, 5 So, berapakah nilai dekat sini? Jawapan dia adalah negatif 5, 8. Negatif 5, 8. Okey, negatif 5, 8. Itu jawapan B. Siapa jawab jawapan dia C dengan D, memang dia tak gerti. Sebab titik T ni berada di sebelah kiri. Bermakna nilai X dia negatif. Okey, jadi yang negatif. Jadi siapa jawab C dengan D memang salah sebab warna ni dua-dua positif. Okey. Okey, macam mana nak dapat dia punya nilai 10 ni? Okey, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa 2. Jawapan dia 10. Okey, senang hafalnya. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Ni hafal. Yang ujung ni adalah hypotenuse. Cikgu, macam mana dapat 5 tu? Okey, 5 tu dapat sebab dia kata diberi TR sama dengan setengah RS. Jadi, RS ni 10, TR tu 5 lah. Okey, terima kasih Sonic. Tolong bentuk termudah. Okey, ni adalah perfect square. 2 bahagi M tolak 3N. Yang ni tolak dengan M tambah 3N. Yang ni adalah M kuasa 2 tolak 3N kuasa 2. So 2 bahagi M tolak 3N tolak M tambah 3N. Yang bawah ni jadi M tambah 3N darab M tolak 3N. Okey, ni dengan atas dengan bawah sama. Ni macam soalan yang pertama tadi kita buat tadi. Jadi yang ni dengan ni boleh cancel. So, ini akan jadi 2 tolak 1 bahagi M tolak 3N. Okey. So, apa yang tinggal? Jawapan dia 1 bahagi M tolak 3N. So, jawapan dia adalah... Okey, rajah 3 menunjukkan hexagon PRSTUV ialah imej bagi hexagon PQA. PQA BCW. Di bawah satu pembesaran dengan bucu P merupakan pusat pembesaran. Diberi bahawa Q ialah titik tengah PR. Titik tengah sisi PR. Dan luas bagi segi pentagon PQAW adalah 17. Okay, ni 17. Yang ini dia sama. Maknanya dia 2 kali ganda lah. 2 kali ganda lah. Okay, jadi dia nak tahu kawasan berlorek. Kawasan berlorek. Mungkin lain kot. Okay, so sini
K kuasa 2 darab dengan 17. Jadi dia punya faktor pembesaran ni 2. 2 kuasa 2 darab 17. So 4 darab 17 itu 17 darab 4 28 2. Okey, jawapan dia 68. 68 tolakkan dengan 17. So 68 tolak 17. 68 tolak 17, jawapan dia 51. Okey, 51. Okey, soalan trial Penang, betul. Okey, terima kasih pada yang baru masuk. Ada manfaat kelas live saya ni. Okey, Rodi mendapat upah lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Jika T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi berikut. Rodi mendapat upah lebih masa apabila dia berkurang sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Jika T ialah bilangan bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi itu. T sama dengan 9 tak dapat. Dia mesti sekurang-kurangnya. Maknanya lebih besar atau sama. So jawapan nombor 9 adalah B. Ini trial SPM. Okey, selamat datang pada 90 Mata yang Memandang. Saya Cikgu Tamizi, saya buat live secara percuma untuk pelajar matematik SPM. So, bahan-bahan boleh ambil dekat grup Telegram Nanti saya buka lah dia punya link tu. Siapa nak cepat masuk dekat tekan gambar Pak Haji ni, nanti awak akan dapat masuk dalam grup tu. Pukul berapa habis kelas ni cikgu? Kelas ni habis bila saya habis soalan 40. Sebab saya punya style, saya akan habiskan soalan objektif tu dalam masa ni lah, dalam masa 1 jam setengah. Diberi bahawa L berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan N. Ni cukup popular. Kertas 1, kertas 2. Kertas 1, kertas 2 dia adalah popular. Jadi L sama dengan KM bahagi N. Jadi kita kena cari dia punya ni dulu. So kalau jumpa soalan macam ni senang je. K sama dengan LN bahagi M. Okay, dah dapat macam ni, dah buat macam ni, terus ambil ni. Okay, susun dia. 4 darab dengan 1 bahagi 2 sama dengan KLN. 3 darab W bahagi 6. Dia macam tu. Senang. Tak payah cari K. Sebab kita bukan buat kertas 2. SPM akan repeat ke soalan trial. Sekejap lagi saya jawab. 4 darab 1 bahagi 2 dapat 2. Darab 6 bahagi 3. So dapat jawapan W tu sama dengan. Okey, rajah 4 menunjukkan. Okey, rajah 4 menunjukkan sebuah tangga AB disandarkan pada dinding bangunan. Panjang tangga itu ialah 4 meter. Okey. Apabila tangga itu tergelincir ke bawah sebanyak X meter, okey, dia jarak dari dinding meningkat 2.0. Okey, sini 4 meter. Okey, sini 1.2. Ni bersudut tegak tau. Jadi 4 kuasa 2 tolak 1.2 kuasa 2 punca kuasa 2. Ni Pythagoras. 4.2. Dia tanya apa? Cari nilai X. 4 kuasa 2 tolak 1.2 kuasa 2. So sini punca kuasa 2. Dapatlah jawapan dia. Tinggi dia ni 3.82. 3.82 lah ambil. Okey, kemudian ni pula 4 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 punca kuasa 2. Sini akan dapat okey, ni dapat 3.46. Sini dapat 3.46. Ni 3.46. Okey, ni dapat 3 point yang tadi tu 3.81. Dia tanya berapakah nilai X. So 3.81 tolak 3.46. 3.81 tolak 3.46. So jawapan dia 0.35. 36 lah lebih kurang. So jawapan dia adalah A, anggur. Ni trial apa? Trial Penang.
Ini per 2 A tambah T. Ungkapkan T dalam sebutan A, N dan S. So sekarang ni dia nak jadikan T sebagai subjek. Jadi kita pindah pelan-pelan. Okey, ni 2 ni pindah sini dulu. S 2S sama dengan N A tambah T. Jangan darab tau. Kalau darabkan kan dia lagi susah. So 2S bahagi N. Ni dapat A tambah T. So T, pindahkan A pula. 2S per N tolak A. So apa jawapan dia? Jawapan dia adalah B, bola. Itu soalan nombor 12. Kenapa pakai 4? Sebab dia punya yang tadi tu dia kenapa pakai 4? Sebab dia dah bagi tahu dekat sini rumah dinding panjang tangga itu ialah 4 meter. Ni tangga ni. Dia tak buat bentuk tangga tapi ni tangga. Tu yang saya buat dia punya macam tu. Okey, nombor 13. Dia suruh hitung nilai V. Ni biasa keluar kertas 2 tapi dia keluar kertas 1. Okey. Graf OPQR menunjukkan pergerakan sebuah kereta dan graf AB menunjukkan pergerakan sebuah van. Okey, OPQR kereta, ni van panjang sikit ni van van. Okey. Menunjukkan pergerakan sebuah van. Jika beza jarak kereta dan van untuk 1/4 jam yang terakhir. Okey, 1/4 jam terakhir yang ni kawasan ni 1/4 jam terakhir ialah 12.5 km. Hitung nilai V. Okey Jadi kita buatlah. Dia bila graf laju masa, maknanya laju masa dia kalau kita cerita pasal jarak, dia adalah 12.5 km. Kalau dia kata beza jarak kereta dan van, dia adalah 12.5 km. Bermaksud kita kena kira luar bawah graf. Okey, untuk yang kereta dia adalah 1/2 V tambah V tolak 20. Okey, darab dengan 1/4 tolak. Okey, yang ni pula 1/2. Okey, 1/2 V tolak 20 darab dengan 1/4. Yang ini sama dengan 12.5. Okey, 12.5 Okey. Okey, yang ni 2, ni 4, 8. 2, 4, 8. Okey So, yang ni kita akan buat selesaikanlah. Okey, ni 1/8. Okey, V tambah V 2V. 2V tolak 20. Tolak 1/8 V tolak 20. Sama dengan 12.5. Ni ada per 8 darabkan 8 je dia. Apa susah no. 12.5 darab dengan 8. Okey, sini 100. Okey, 2V tolak 20 tolak V tambah 20. Jadi situ dah jadi apa? V. V tolak V habis. 2V sama dengan 100. Okey, 2V tolak V negatif 20 tambah 20 habis. Ni hati-hati dengan tolak tambah ni So jawapan dia adalah 100. Tengok jawapan ada tak 100? Ada. Jawapan dia adalah B. Yang ni tak payah screenshot. Macam mana setengah bertukar jadi 1/8 cikgu? Sebab yang ni 1/2 darab dengan 1/4 belakang tu. Sebab kan benda ni kan dia punya jam kan 1/4. 1/4 jam. Yang ni 1/4 ni. Okey. Boleh Okay, kita teruskan lagi. Soalan nombor 14. Ni plot titik. Kalau dia keluar kertas 1, Alhamdulillah. Tahun lepas rasanya dia keluar kertas 2. Bukan, tahun lepas dia plot kotak. Yang belum keluar lagi adalah plot titik rasanya kat sini yang belum keluar lagi. Dan tahun lepas tak keluar. Darjah 6 menunjukkan satu set plot titik. Okey, bagi 20 orang murid di sebuah sekolah yang
menyertai kursus sejarah. Okey, tunggu. Bermaksud kalau ada 20, sini 20 data, 1 sampai 20, tengah-tengah dia ni 10. Okay, jadi data dia 10 dan 11. Okey, data 10 dan 11. Antara 10 dan 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey, dia duduk sini, garis ni. So jawapan dia adalah 55. Kalau tak sure, awak boleh senaraikan macam saya tadi. Tapi yang ni senang je sebab dia kalau 20, 1 sampai 20 kan. So 25. Okey. So Kamal mempunyai 3 biji bola berwarna merah, 5 biji bola berwarna biru dan 8 biji bola berwarna kuning. Jika dia memilih bola secara rawak, apakah kebarangkalian dia tidak memilih bola berwarna biru ataupun kuning? Okey, apa kemungkinan dia tak tulis biru ataupun kuning? Ni ambil satu. Ambil satu senang. Kalau dia ambil double ada susah sikit. Tapi yang ni senang. Okey, biru dengan kuning, 5 dengan 8. Maknanya daripada 11, daripada 3, okey, 8, sini ada 13. 13 ni adalah biru dan kuning. Yang merah adalah 3 daripada 16. So jawapan dia adalah C. Merah, P merah adalah 3 daripada 16. So jawapan dia adalah C. Nombor 16. Suraya seorang guru dengan jumlah pendapatan 3,500. Okey, sama-sama. Dia juga membuat kerja sampingan sebagai guru tuition dengan bayaran 600 sebulan. Jika jumlah pembelian tetapnya ialah 1250, dia mendapati aliran tunainya 100. Hitung jumlah pembelian tidak tetapnya. Okey, 3,500 tambah dengan 600 tolak dengan 1250 tolak dengan perbelanjaan tidak tetap sama dengan 100. Yang 600 tu kena tambah. 3,500 tambah 600 tu pendapatan dia. Yang pembelian tetap 1250. So 3,500 tambah 600 tolak 1250. Okey, tolak dengan 100. So dia punya pembelanjaan tidak tetap dia adalah 2750. 2750. Apa maksud pembelanjaan tidak tetap? Pembelanjaan tidak tetap ni adalah orang kata dia yang boleh kita kurangkan. Yang boleh kita kurangkan. Contohnya bil api, bil elektrik, makan makanan. Kalau orang tanya dengan awak, katakan dia aliran tunai negatif. Kan, aliran tunai negatif kan? Kalau aliran tunai negatif, maknanya hujung bulan awak pergi, duit tak cukup lah. Duit tak cukup lah. Tak cukup nak belanja. Itu aliran tunai negatif lah. Kalau aliran tunai positif, hujung bulan awak masih ada lagi duit. Okey, apakah prinsip kalau kita nak tahu dia kewangan dia bagus? Yang pertama, aliran tunai dia mesti positif. Yang kedua, dia mesti ada insurans. Yang ketiga, dia mesti ada simpanan. Cikgu, kalau bil internet dan telefon tu tetap ke tidak tetap? Okey. Dia tengok awak pakai prepaid ke awak pakai postpaid. Kalau awak pakai postpaid tetap. Kalau awak pakai prepaid tak tetap. Kalau prepaid ni tak tetap. Tapi biasanya bil utility dikira sebagai tidak tetap. Tidak tetap. Bil utility biasanya dia akan kira sebagai tidak tetap sebab kita boleh tambah, boleh tolak. Yang macam yang tetap ni macam insurans, kemudian awak pergi bayar duit kereta, yang tu tetap. Sebab ada soalan saya jawab tu dia tak bagi tahu pun prepaid ke tak betul. Biasanya utility memang tidak tetap. Utility tidak tetap. Okey, maklumat berikut adalah tentang suatu situasi. Raihana ingin membeli beg tangan. Harga beg tangan di kedai A adalah lebih mahal berbanding dengan harga di kedai B. Namun kedai B terletak lebih jauh daripada rumah Raihana berbanding dengan kedai. Antara berikut yang manakah merupakan masalah bagi situasi di atas? Okey, ni ada beg tangan. Harga di kedai A adalah lebih mahal daripada harga di kedai B. Kedai B ni jauh, kedai A ni dekat. Antara berikut yang manakah merupakan masalah bagi situasi di atas? Harga beg tangan dan jarak kedai.
harga beg tangan dan jarak kedai. So jawapan untuk nombor 17 ni, kalau kita tengok nombor 17, jawapan dia adalah D, dadu. Okey, ni lebih kepada bab yang terakhir form 5. Salahlah jawabnya. Yalah, kalau kira macam tu utility, biasanya dia memang tidak tetap. Siti membeli sebuah mesin basuh berharga 2,400. Dia membayar deposit sebanyak 10%. Maknanya 10% deposit. 10% darab dengan 2,400. Jadi dia bayar 240. Okey, membayar baki secara ansuran selama 18 bulan. 18 bulan ni 1.5 tahun. Okey, 1.5 tahun lah. Okey, kemudian kadar faedah mudah yang dikenakan ialah 800 tahun. Okey, so kita kira lah. Dia yang dia hutang tu 2,400, 240 tolak dengan 2,400. 2,400 tolak dengan 240. So dapat tinggal 2160. Okey, so kita buatlah P tambah PRT bahagi dengan 18. Sebab 18 bulan kan. Pangkal 2160 tambah dengan ni bunga 2160 darab dengan 8% darab dengan T. T tu adalah 1.5 tahun bahagi 18. So berapa dia bayar setiap bulan? 2160 tambah 2160 darab 8% darab 1.5 bahagi 18. So dapat jawapan dia 134.40. 134.40. Okey, tu bila je kita kena guna formula P tambah PRT ni? Bila awak berhutang. Bila awak berhutang. Awak berhutang, awak akan pakai P tambah PRT. Kadang-kadang budak-budak ni dia kira PRT yang belakang tu. PRT yang belakang tu dia adalah orang kata faedah. Dia bukannya pangkal. Kita bila hutang, kita kena bayar faedah dan kita kena bayar bunga. PRT tu bunga, P tu dia punya pangkal. Okey. Macam mana boleh dapat 1.5 tu? 18 bulan. 1.5 tahun. Okey, Siti membeli sebuah mesin basuh berharga 2,400. Okey. Jadi 2,400 dia bayar installment 10%. Jadi dia ada lagi 2,160. Yang 2,160 tu kita pakai P tambah PRT tu. Okey. Nombor 19. Cari kecerunan. Ni soalan boleh selesai dalam masa 20 saat ataupun 10 saat. Soalan ni boleh selesai dalam masa 10 saat sahaja. Dia suruh cari kecerunan. Okay, tengok gambar rajah tu. Okay, soalan negeri mana ni cikgu? Soalan negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang. Nombor 19, dia bagi negatif 26 dengan 3 negatif 4. Dia suruh cari kecerunan. Okay, kecerunan senang je. Jawapan ni terjun ke bawah ni. Jadi jawapan A dengan jawapan B memang salah. Sebab kecerunan ni negatif. Sebab dia turun tangga. Kalau dia naik tangga macam ni, positif. So 6 tolak 4 bahagi negatif 2 tolak 3. Sama dengan M 10 bahagi negatif 5. Jawapan dia negatif 2. So jawapan dia adalah C, cangkul. Okey, betul. Jawapan negatif 2. Okey, soalan nombor 19 habis. Nombor 20. Diberi X adalah integer 5 sampai 25. X adalah faktor bagi 20. Okey, A ni dia ada faktor dia. Faktor dia 1 darab 20. 2 darab 10.
4 darab 5. Okey, ni adalah faktor-faktor bagi 20. Tapi dalam kes ni, yang ni tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai, ni tak boleh pakai. Yang ni pun tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Sebab di luar daripada set universal. Okey, set universal. So, dia di luar daripada set universal. Okey, di luar daripada set universal. Jadi, tengok nombor ni dia kata. Penyataan manakah yang benar? Okey, 5, 10, 20. Okey, 5, 10, 20. 5, 10, 20 adalah subset bagi B. Okey, ni faktor bagi 25. Apa faktor bagi 25? Yang B ni. Faktor bagi 25 pula. Okey, faktor bagi 25. B 1, 5, 25, 5 darab 5. Okey, jadi faktor dia tu yang boleh pakai adalah orang kata 5 dengan 25. Okey. Ini boleh pakai. Yang ni tiga-tiga tak boleh pakai. So, jawapan dia adalah dia kata A adalah subset bagi B. Yang ni memang salah sebab A 5, 10, 20. Yang ni 5, 25. B adalah subset bagi A. Pun salah. Okey. A silang B sama dengan B. Pun salah. A silang B. Okey. A silang B subset bagi B. Ini betul. Sebab A silang B adalah 5. Dia adalah subset bagi B. So, jawapan dia adalah C. Cangkul. Cikgu, subset tu apa? Subset tu maknanya dia ada kat dalam. Macam ni. Ini subset dah ni. Ini subset. Okey, terima kasih pada yang share. Integer tu nombor bulat. Integer tu nombor bulat. Okey, soalan nombor 21. Soalan nombor 21. Cari nilai Y. First kali kena check ni adalah segi 4 kitaran. And for your information, K, J, H, F ni adalah segi 4 kitaran. Sebab dia ada dalam segi 4. So, kat sini dia adalah 70. Dia 70 situ. Sebab sini 110. Tambah sini 70. 180. Okay, Z, Z, Zup. Sini 50. 50 Jadi apakah sudut pedalaman bagi segitiga? 180. 180 tolak 50 tolak 70 tolakkan dengan Y. Tolak sama dengan Y. So Y sama dengan 60. So jawapan dia 60. C. Cangkul. Okey. Yang tadi tu kenapa boleh C? Sebab ni segi 4 kitaran. 110, sini mesti 70. Sebab tambah dapat 180. Okey. Kemudian, yang ni. Okey, dia dalam bulatan ada satu sudut yang sama dengan ni. Dia selang-seli. Dia mesti sama dekat sini. Ni dengan ni mesti sama. Okey, sama dalam kes ni. 50 ni kat dalam ni ada satu lagi yang sama. Sini 50. Okey, lepas tu tengok segitiga ni dia 180 darjah. Tolakkanlah dengan 50, tolak dengan 70. 50 tu ada formula kan dia kan cikgu, betul? Tengok. Tengok dia punya tu. Pun boleh masuk. Encik Arjun bercadang untuk membeli satu polisi insurans motor untuk keretanya. Maklumat kereta yang ingin diinsurans adalah seperti berikut. Yang ini adalah orang kata tak pernah keluar kertas 2. Dia ni tak pernah keluar kertas 2. Setakat yang saya tengok lah. Dia ada keluar paper Julai ada. Paper yang budak-budak ambil semula tu kan. Tu ada. Yang paper biasa tak ada. Okay, jadi awak kena hati-hati dengan soalan insurans kenderaan ni. Lagi satu apa tu? Insurans, fire insurans. Ajar graf kita tak jumpa ni kertas 1.
Encik Arjun bercadang untuk membeli satu polisi insurans. Okey, ni Honda City ni kereta apa pun dia bawa tak ada kena-mengena. Lokasi Kedah ada kena-mengena sebab Semenanjung kena bayar RM26. Yang ni kena hafal tapi tak guna pun yang ni. Okey, NCD 25%. Okey, dia bagi polisi asas. Polisi asas bermaksud tidak tolak insurans. NCD. Insurans NCD. Non-claim destruction ataupun damage. Okey, so senang je. Okey, 1613.10 darab dengan 75%. Okey, 1613.10 darab 75%. Okey, ni dapat 1209.83. 1209.83 darab dengan 75%. Darab dengan 75% ataupun nak lagi senang, tolakkan dengan 25% NCD. Tolak dengan 25% NCD. Darab 1209.83. So, bila kita buat 1209.83, ini dapat 907.37. So, jawapan dia adalah B pula. Kenapa darab dengan 75%? Sebab, kan, dia ni polisi komprehensif. Okay, ni belum tolak NCD. Jadi, bila awak buat, dia nak minta pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia mesti 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okay. Tapi memang dia for sure akan keluar dalam exam. Tak tahu insurans apa. Insurans apa tak tahu, tapi akan keluar dalam exam. Okey. Okey, soalan nombor 23. Nombor 23. 2x tolak 5 lebih kecil pada 7. Tanda ni berubah kalau awak darab atau bahagi dengan negatif. Betul. Jadi 70% tu untuk polisi ketiga kebakaran kecurian. Betul. Okey, 2x tolak 5 lebih kecil pada 7. Ni pindahkanlah. Ni jadi tambah. So, x lebih kecil pada 6. So, lebih kecil maknanya sini lah. K ni adalah 6. So, semua 6 lah. Tak ada masalah lah. Yang ni lah. 6 tolak setengah X lebih kecil atau sama 4. Negatif setengah X. 6 tu kalau pindah sana, negatif 2. So, X. Okay, ni darabkan dengan negatif 2. Ni jadi lebih besar daripada 4. So, jawapan dia adalah H4 K6. Itulah jawapan dia. Tanda ni berubah kalau awak darab ataupun bahagi dengan negatif. Okey, terima kasih pada semua yang masuk. Diberi 12 orang murid mengemari pisang. Okey, pisang 12 orang. 10% daripada jumlah murid mengemari apple. Ni 10%. 10% daripada 360. So, ni potong. Sini 36 darjah. Okey, 36 darjah. Hitung jumlah murid yang menggemari buah apple dan anggur. Buah apple dan anggur. Okey, jadi kita kena tahu dulu. Sini berapa darjah? 90. Okey, sini semua sekali 360 360. Ni kira nanas. Nanas ni 360 tolak 36 tolak 90 tolak 54 tolak 108. Sama dengan 72. Sini 72. Okey, dia nak suruh kita tengok yang manakah, yang berapakah nilai yang menyukai pisang, apple dan anggur. 108 bahagi dengan 360 darab dengan bilangan sampel sama dengan 12. Kita gunakan ayat dia ni. So, sampel ni adalah sama dengan 12 darab 360 bahagi 108.
So, sampel tu adalah 40. Okay, sampel adalah 40. 40. Sampel dia 40. Sampel dia 40. Kawasan dia ni apple ni 36 tambah 96. 126 darab dengan 40. Bahagi 360. 14. So, jawapan dia adalah D, dadu. Jawapan dia adalah D, dadu. Empat sebutan pertama suatu jujukan ialah 9x negatif 5 negatif 12. Kini dia turun negatif 7. Okey, ni maknanya sini pun negatif 7. Sini pun negatif 7. Maknanya sini negatif 19. Sini negatif 16. Negatif 16 pula. Sini adalah 2. Sini 2. So, dia kata X tolak Y, 2 tolak 19. Jawapan dia 21. Soalan negeri ni mana ni bang? Soalan ni soalan negeri Pulau Pinang. Soalan negeri Pulau Pinang 2025. Dia ada jawapannya sekali ke cikgu? Yang soalan kat Telegram cikgu bagi untuk tahu betul ke tak? Bukan ni, ada yang dalam kerja. Yang saya dah buat ni, saya dah conteng-conteng ni. Kejap lagi saya masuk dalam tu. Yang saya conteng-conteng ni, saya masuk dalam tu terus. Saya masuk dalam tu terus. Jadi awak dapat nanti, awak akan dapat yang dah diconteng. Ada satu lagi yang saya hantar maghrib tadi, yang belum conteng. Kalau awak nak buat, awak buat yang belum conteng tu, kemudian tengok yang dah conteng. Puan Alia membeli sebuah komputer riba secara tunai dalam tempoh 6 bulan. Jumlah pendapatannya 5,100. Jumlah penjamanan ni ialah 4,300. Jadi dia dekat sini dia ada 800 lah. Duit apa? Orang kata duit belen. Aliran tunai positif. Okey. Adakah Puan Alia dapat mencapai matlamatnya? Okey, harga komputer riba 4,999. Jawapannya tidak boleh. Tidak boleh pula. Okey. 800 aliran tunai positif. 800 darab dengan 6 bulan baru 4,800. Okey, adakah Puan Alia dapat mencapai matlamat kewangannya? Jawapannya, komputer riba itu berharga 4,999. 4,999. 4,999 bahagi dengan 6 bulan. 4,999 bahagi dengan 6 bulan. 833. 833 dia ada 800 je. Jawapan dia dekat sini tak boleh. Simpanan bulanan minimum 270 tak boleh. 410 pun tak boleh. Dia kena ada 850. Jawapan dia C. Nak jawab jawapan D tak boleh. Sebab dia kata defisit 400. Dia ada simpanan 400. Dia ada aliran tunai dia 800. Raja sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan cos X. Okey, ni senang aja. Ni nilai Y dia memang negatif 1. Ni 1. Okey, senang aja. Awak tekan je kalkulator. Cos 270. Cos 225. Cos 180. Cos 135. Okey, tengok. Yang mana satu yang dapat jawapan dia negatif 1. Cos 270. Kosong. Ni dapat kosong. Cos 225. Ni dapat jawapan dia negatif 0.707. Okey, yang cos 180 tu 180 negatif 1. Jawapan dia ni lah. C lah. Cangkul. Cikgu, dalam darjah 12, pentagon. Okay, ingat penta. Penta 5, 540 darjah. 6, 720 darjah. 7, 900 darjah. 8, 1080 darjah. Okay, cari nilai X tambah Y. Okay, dia kata NPQRN ialah pentagon sekata. Penting perkataan sekata ni. Nanti kita akan boleh bagikan 540 ni bagi dengan 5. Jadi siap 1 ni 108, sini 108, sini pun 108. Okay, yang 6 ni, sini 120. Kenapa 120? 720 bagi dengan 6. Okay, 120, sini 120. Jadi sini baca. Sini boleh baca 60. Sini boleh baca 240. Sini boleh baca 360 tolak 120.
Okey, 132. Sini 72. Ni ada berapa segi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 720 sama dengan X tambah Y tambah 60 tambah 240 tambah 132 tambah 72. Tapi saya tak suruh budak pakai yang tolak 2 tu. Saya suruh dia hafal dia sudut tu 540. Sebab dia setiap naik tu daripada segi 3 180, segi 4 360, segi 35 540. Dia tambah 140 140. Okey, 60 tambah 240 tambah 132 tambah 72 tolak dengan 720. So jawapan dia adalah B sama dengan X tambah Y sama dengan 216. Di sebuah segitiga masing-masing 0.9 dan 0.62. Cari luar dalam milimeter. So ini dalam meter. Awak punya dalam meter. Tukar dulu dalam milimeter dulu. 0.9 90 cm 62 cm 900 cm mm 62 620 mm. Okey, 1 cm 10 mm 100 cm 1 m. Okey, so 1/2 darab 900 darab 620. So dapat 279,000. Memang banyak sebab dia buat dalam mm. So 2.79 darab 10^5. Tu jawapan dia. Okey, nombor 30. Raja 13 ialah carta pai yang menunjukkan jenis pengangkutan yang digunakan. Bilangan pekerja yang memandu kereta 2 kali yang menaiki LRT. Maknanya ni 2 kali, ni 1 kali. Okey. Cari nisbah bilangan pekerja yang menaiki kereta kepada yang menaiki bas. Mula-mula kita kena tahu. Yang ni 2X tambah X tambah 125 tambah 70 sama dengan 360. Okey. Ini dapat 3X. Yang 360 tu tolak dengan 125 tolak dengan 70 tu. Dapatlah 165. X tu adalah 165 bagi 3. 55. So sini 55. Sini 110. Okey. Cari nisbah bilangan pekerja yang menaiki kereta kepada mereka yang menaiki bas. 110 nisbah 125. 110 nisbah ni bagilah. Okey, dapat jawapan dia 22 nisbah 25. So jawapan dia adalah B, bola. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pada 100 mata yang mandi. Dan J ialah H berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 G dan secara songsang dengan J. Okey. Ni nanti dia suruh kita kira bila ni. Jadi kita buatlah, carilah, tukarlah simbol dulu. Okey, pindahkan semua kecuali J. HJ bahagi square root of G. Ni boleh pakai kertas 1, kertas 2 tak boleh. Okey, so sekarang ni yang ni yang lengkap ni lengkap. 10 darab 2 bahagi square root 4 sama dengan, okey, ni yang tak lengkap. Yang tak lengkap ni. Okey, H darab dengan 6 bahagi punca kuasa 9. 20 darab 3 bahagi 2 bahagi 6. So H sama dengan 5. Tu jawapan dia. Okey, soalan nombor 32 dia pentakkan sini, dibatalkan. Dah batal, kita jangan buat ni masuk pas. Ni senang. Okey, ni matriks 2 kali 1. 2 baris 1 lajur. Ni matriks 1 kali 2. 1 baris 2 lajur. Okey, tengok
Okey, ni kita akan buat dia melintang macam ni. Okey, ni tengok Tengok macam mana hasil, nak tahu hasil dia. Ni lintang kan. Ni tegak kan. So, jawapan dia mesti 2 kali 2 matriks. Jawapan C dengan jawapan D salah. Okey, jadi negatif 1 darab 1, negatif 1. Negatif 1 darab 3, negatif 3. Jadi ni 6 kan? Ni salah. Jawapan dia 33 adalah A. 33 tu adalah A. Okey. Nombor 34. Antara berikut yang manakah mewakili nilai M? Okey, tengok ni tukarkan semua dalam asas 10. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Yang ini tak payahlah. Ini tak payah baca lah. Baca yang 2 ni je sebab kita nak dapat sini kan. So, yang ni kalau tukar dalam base 10, 2 darab 4 kuasa 3 tambah 2 darab 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 kuasa 1 tambah 1. Ini 173. 3 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 tambah 0. Jawapan dia ni 200. Jadi, nak tengok yang manakah mewakili nilai M. So, kita akan tengok dekat sini. Adakah nombor 264? Saya target 264 ni. 264 ni adalah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 2 darab 8 kuasa 2 tambah 6 darab 8 kuasa 1 tambah 4. 2 darab 8 kuasa 2 tambah 6 darab 8 tambah 4. So, dapat 180. Maknanya betul-betul lah duduk kat sini lah. So, jawapan dia adalah B. 27. Apa yang 27? Okey. So, jawapan dia 34B. Okey, ni soalan probability. Alia ni mempunyai hobi mengumpul stem. Dia mempunyai 75 keping stem negara Asia. Soalan form 5. Okey, tak apa. Bang, bukan 4 kuasa 1. Yang mana 4 kuasa 1? 4 darab 8 kuasa 0. 8 kuasa 0 tu 1. Okey, Alia ni mempunyai hobi mengumpul stem. Dia ada 75 keping yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia. Sekeping stem ni kepada kalian mendapat stem dari Singapura dan Indonesia ialah 3/5. Jika jumlah stem dari Thailand dan Filipina menyamai jumlah stem dari Malaysia, hitung kebarang kalian mendapat stem daripada Malaysia. Okey. Sekarang ni dia ada Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia. Okey, Singapura dengan Indonesia ni ada 3/5. Maknanya sini ada 2/5. Semua ni 2/5. Okey, dia kata yang dua ni adalah bersamaan dengan satu dia ni. Maknanya yang ini 2 bahagian ni 1/2, yang ni pun 1/2, sama. Okey, ni 2 ni 1/2. Jadi kita buatlah 1/2 darabkan dengan 2/5. Jawapan dia 2/10 ataupun 1/5. Itulah jawapan untuk si Malaysia tu. Okey. Habis Nombor 36.
Berapa peratuskah peserta yang melalui jarak yang lebih atau sama dengan 32 km? Okay, yang 32 km sini. Start sini. Ni. Sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 daripada semua sekali ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 per 15 darab dengan 100. Jawapan dia 60%. Okey, jika anda perlu ke destinasi kos yang paling minimum, nyatakan laluan terbaik. Graf terarah dan pemberat dalam rajah 18 menunjukkan bayaran tiket dan masa perjalanan bagi pilihan penerbangan oleh suatu syarikat penerbangan swasta. Bucu Q dan bucu R ialah lapan terbang transit. Ni transit. Masa transit 45 minit. Okey. Jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang paling minimum, nyatakan laluan terbaik yang anda pilih. Maknanya bila kita buat tu kita kena fikirlah, sebab sini transit 45 minit. Kalau kita lalu sini, dia nak kos yang paling optimum. Optimum ni maknanya kos yang paling sikit lah. So sini 150 tambah dengan 115. Sini ada RM165. Yang ini RM195. Ini 200 lah. 3 jam. Okay, yang ni makan masa 1.5 jam. PRS PRS ni dia makan masa 19 jam, 195. Dia makan masa 1.5 dengan 1.1 tambah dengan 0.75, iaitu masa transit 0.75. 3/4 jam, 40 minit. Okey, so dekat sini 1.5 tambah 1.1 tambah 0.75. 1.5 tambah 1.1 tambah 0.75. So dapatlah jawapan dia sini 3.35 jam. Yang bawah ni pun sama, 1 tambah 1.4 tambah 0.75. 2.05. Okay, 2.05 jam. Nyatakan laluan terbaik. Bagi saya, laluan yang terbaik adalah laluan yang mempunyai paling kurang kos dan paling cepat. So, jawapan dia adalah PQS. So, tengok juga jawapan. Senang. Yang ni dia dah bagi awak. Dia dah susun. Patutnya awak susun tapi dia dah susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, potong. Okay. Potong. Ini adalah median dia. Jadi yang belah sini, yang ni nama dia kuartil pertama, yang ni kuartil ketiga. Kuartil pertama dengan kuartil ketiga. So jawapan dia julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. 7 tolak 4. Jawapan dia 3. Paling optimum bagi kita, maknanya paling baik lah untuk kita. Okey, so jawapan nombor 39 C. Khairul, soalan last Khairul memiliki sebuah rumah dengan keluasan 200 meter square. Diberi berapa cukai yang dikenakan? 0.45 setiap meter persegi. Cukai apakah yang perlu dibayar oleh Khairul setiap tahun? Cukai pintu lah. So 40 jawapan dia C. Nombor 39. Okey, nombor 30. Ini soalan 40. Dia tanya cukai pintu. Kalau tanah macam mana? 45 setiap. Cukai apakah yang perlu dibayar oleh Khairul setiap tahun? Jawapan dia apa? Jawapan dia cukai tanah. Cukai tanah, sorry. Patutnya macam boleh jawab cukai pintu juga. Tapi cukai